Kamu tahu ke Idok? Meh teman nak kabur? Bulan ni adalah bulan menyambut Hari Kebangsaan. Sepanjang bulan kemerdekaan, marilah kita sama-sama menyambut seruan pihak kerajaan di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di permis perniagaan, di sekolah, di pejabat dan di mana-mana sahaja supaya kita dapat menyemarakkan lagi semangat dan cintakan negara melalui kita mengibarkan jalur gemilang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bila kita mengibarkan jalur gemilang, kita kena mengibarkan dengan betul. Dan panduan untuk kita mengibarkan jalur gemilang, tuan-tuan boleh mendapatkan maklumat yang lebih terperinci melalui portal rasmi www.merdeka360 dan di-book di bawah Jabatan Penerangan Malaysia. So, marilah bersama-sama kita menjayakan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang untuk kita meningkatkan lagi semangat cintakan negara bersama kita kibarkan jalur gemilang.